kepada yang macam masih tercari-cari biji kopi apa lagi yang boleh ngam dengan tekak korang kan. So dekat depan aku ni ada satu jenis biji kopi daripada Sol, iaitu Single Origin Brazil Santos. Okay, so untuk biji kopi ni, kalau macam korang jenis yang macam nakkan rasa kopi yang agak pahit dan ada rasa nati dan even slightly ada caramel note dia, so better korang cubalah daripada Sol ni. Bagi aku rasa dia, aku dah buat yang ni untuk latte lah. Mungkin korang ada yang jenis suka minum yang bukan latte, so boleh try Sol ni. Sebab Sol ni bagi aku harga dia pun agak menarik juga, dan berat dia pun dia ada banyak jenis berat dia. Yang ni macam 200, aku punya ni 250 gram. Mungkin korang boleh dapatkan yang 500 gram. Okay, so inilah antara brand yang aku rasa korang boleh try juga. Untuk mungkin korang belum jumpa lagi kopi yang ngam, apa kata korang try yang Sol ni. Mana tahu lepas korang try ni, mana tahu ini akan jadi biji kopi korang yang ngam. Macam aku pun bila nak dapatkan, mungkin nak dapatkan setting untuk mesin aku ni apa semua, aku guna cari biji kopi yang ngam. So Sol ni antara yang aku cuba jugalah untuk nak dapatkan aku punya keserasian. Okay, sebab lain orang lain dia punya rasa yang dia nak, dan lain mesin lain juga setting yang dia nak. Okay, so nak dapatkan ni, korang tengok kat bawah.